Kita mula dengan ta'awuz dan basmalah. First, sebelum kita mulakan pembacaan mujawwad, kita mesti test nada suara kita dulu. Okay, pastikan nada suara kita dalam keadaan yang selesa. Okay, dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Ikut pada kemampuan dan keselesaan. Okay. Jadi macam mana cara nak warm up ataupun nak test suara? Okay. Mungkin boleh baca muratal yang nada suaranya tinggi dan juga nada suara dia rendah. Tinggi contohnya mungkin boleh ambil jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah saja. Itu untuk warm up. Okay. Maknanya baca Al-Fatihah tu 2 kali ataupun sekali. Okay. Tak kisah irama apa, nahawan ke, jaharkah ke, baiti ke, ikut suka. Okay, pastikan kena ada preparation. Betul tak? Preparation ke preparation? Preparation pula. Okay, baik. Apa? Jadi, lepas kita dah warm up, baru kita test bacaan dulu. Contohnya, test bacaan dan test suara. Mula daripada ta'awuz dan juga basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Test dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masa nak test suara ni nak fokus kat mana? Fokus pada getaran dekat perut. Keraskan perut. Getar kat perut pula. Macam mana nak getarkan perut? Perut ni bergetar bila lapar. Okay. Fokus pada getaran dekat dada dan juga suara yang kuat. Kita tak boleh prepare kalau suara rendah kita kepit. Alhamdulillah. Dia akan pecah. Nampak kadar nafas yang keluar mesti tak terlebih dan tak terkurang. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastikan rahang kita mesti longgar, tak boleh ketat. Okay. Bila ketat, kita susah nak buat burdah dan suara kita akan dihadkan, susah nak keluar. Sebab tu, bila kita training pun kita kena buat persediaan. Kita kena buat preparation. Okay? Contohnya, macam tadi tak? Baca Al-Fatihah, irama apa pun tak kisah. Gunakan nada suara yang sedikit tinggi, nada suara yang selesa dan juga baru masuk pada mujawwad. Okay? Alright, masuk pada harakat pertama. Mula dengan nada rendah. Qad aflahal mu'minun. Okay, dekat bahagian sini. Alright, dekat mu'minun ada tangga. 3 tangga menurun dan 1 mendatar, 1 menurun lagi sekali. Okay. Qad aflahal minun na. Okay. Dia bukan turun 5, turun 4, turun 3, gap. Dia kena ada gap dulu. Mu'minun na. Nampak? Naik, turun, datar, turun. Na. Qad aflahal mu'minun. Jelas? Boleh? Masuk pada harakat kedua. Okay, dekat bahagian sini, ladzi ni dia punya anak panah. 1, 2, 3, 4. Alladzina hum. Okay, alladzi. Tak ada, sorry. Alladzina hum fi. Turun dua kali. Na.
الذين هم في صلاتهم خاشعون. Okay. Khashi'un. Okay. Lesa dia. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Khashi'un ni harakat kedua ni kita boleh ubah untuk menjadi burdah yang lebih menarik. Contohnya khashi'un. Ada getar dekat bahagian nada suara mendatar. Khashi'un pun boleh juga. Ataupun khashi'un pun boleh juga. Kalau nak keep simple, naik, datar, naik. Tu je. Khashi'un. Boleh eh? Lagi sekali, الذين هم في صلاتهم خاشعون. Okay. Masuk pada harakat ketiga. Dekat sini ada dekat sini kita menurun, naik dan turun. والذين هم ni tak ada. Anil special. Burdah special ni dekat bahagian sini dia ada permainan suara. Na 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 na. Perasan tak ada bunyi sikit. والذين هم عن itu nada suara tu. والذين هم عن اللغو mendatar. لغو معرضون. Dekat mu'ridun ada bulat dua kali. Burdah bulat. Okay. Ini Ustaz dah buat simple lah ni. Okay. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Okay. Bulat dia dekat bahagian awal sahaja. Kalau ikutkan ada lagi. Mu'ridun. Tapi untuk permulaan kita belajar yang basic dulu. Dun. Jelas eh? Boleh? Untuk harakat 1, 2, 3 ni ada soalan tak? Tak ada eh? Boleh ikut eh? Ataupun ada yang tak faham ke? Danish okey Danish? Okey, tapi susah sikit nak tangkap. Susah sikit dekat mana? Harakat 2 dengan 3? Ha. Okey, kat mana yang awak susah nak tangkap tu? Dekat bahagian macam mana? Awak untuk yang Ustaz susah nak panah ni, awak faham just cuma nak latih untuk bagi dia dapat sahaja. Okey, faham. Alright. Maknanya yang ni okey lah. Penerangan Ustaz okey lah. Awak boleh faham lah. Cuma nak buat tu je. Betul? Betul. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Kita mula balik daripada harakat 1 sampai 3. Lepas tu nanti harakat 1 sampai 3 ni latih balik.
kita nak masuk pada harakat 4 dengan 5. Kenapa Ustaz tak buat 6 dengan 7? Sebab 6 dengan 7 lagi susah. Okey. Jadi awak dapatkan salah satu dulu bagi awak selesa. Okey. Pada minggu yang, sebab ini minggu kedua. Betul? Minggu kedua nanti akan ada kelas ganti mungkin pada Khamis petang. Boleh tak Khamis petang? Danish free tak Khamis petang? Tuan Faisal okey Khamis petang? Ataupun Khamis malam pukul 9 sampai 10. Antara dua ni, petang atau malam? Mana lebih sesuai? Saya fikir malam lah Ustaz. Malam. Malam boleh malam pukul 9. Pukul 9 sampai 10. Boleh? Danish okey tak? Malam. James Ustaz. Okey. Tak apa. Nanti awak boleh send dekat apa tu? Dekat Allah SWT, dekat grup kalau awak tak free. Okey, nanti kita susun balik. Okey. Kita baca balik daripada a'udzubillah harakat 1 sampai harakat ketiga, okey? A'udzubillah, bismillah. Sedia 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harakat 1, sedia, tarik nafas. 1 2 go. Qad aflahal mu'minun. Masuk harakat kedua, sedia, tarik nafas. 1 2 go. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Masuk pada harakat ketiga, sedia tarik nafas. 1 2 go. والذين هم عن اللغو mu'ridun. Alhamdulillah. Okey. Sampai harakat ketiga. Masuk pada harakat keempat. Okey. Bunyi harakat keempat adalah nada suara nawa. Bila nada suara nawa kita naik sedikit. Wallazina hum liz. Okey. Hum naik lonjak. Wallazina hum lizakati fa. Kalau ikutkan dia secara lajunya wallazina hum wallazina hum lizakati fa'ilun. Lizakati fa. Okey. Na. Okey. Lizaka dengan fa, dua burdah yang sama, nada suara yang berbeza. Ka naik, fa mendatar. Lizakati fa. Na. Okey, nampak? Okey. والذين هم للزكاة فاعلون. Masuk pada lun, naik dua kali dulu. Luun. Na. Boleh? Okey. Masuk pada harakat kelima. Okey, dekat bahagian sini dia Ustaz terangkan. Okey. Ni dah panjang sikit. Masuk harakat kelima, suara nawa ke suara qaror. Wallazina hum. Turun. Wallazina hum li furujihim hafizun. Okey. Maknanya dekat permulaan wallazina hum kita menurun. Wallazina hum turun habis.
Walladzina hum. Masuk li furu, tekan sikit. لفروجهم حافظوا na 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 na. Okay, nampak mendatang tak ada. Okay, jadi ada berapa tangga menurun? Ada 9. Na 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 na. Naik satu. Na 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 na. Okey, jelas. Ni ada 4. Okey. Jelas tak? Boleh? Boleh ikut? Dari sekali kita ambil walladzina hum sampai li furujihim. Okey. Jadi dekat masuk pada li furu, kita macam mana nak cakap nada suara nak gunakan nada suara dalam. Suara yang kita nak keluar tapi kita tahan sedikit. Walladzina hum li furu suara meneran. Li furujihim nampak? Perjalanan dekat li furujihim masuk pada fidhun. Okey, adalah nada suara meneran. Okey, kita nak suara tu keluar tapi kita tahan dia ke belakang. Lifurujihim hafizun. Okey. Jadi dah teran suara tapi masuk pada him tu dia agak macam pelik sikit bunyi dia, betul tak? Kenapa tak jadi? Sebab masuk dekat him kita hanya lepaskan suara saja. Keluarkan jahar bunyi jahar dekat ha sahaja. Tak perlu nak orang kata apa? Sempurnakan bunyi ha tu perlu tebal sangat, tak perlu. Keluarkan nafas sahaja untuk dapatkan bunyi ha tu sahaja. Lifurujihim jihim him hafidhu. Nampak? Boleh? Lagi sekali kita ambil pada wallazi, sedia. Ya, gerak dia. Wallazi. 1, 2, 3. Wallazina hum li furujihim hafizun. Okey, boleh. Kita belajar 2 harakat ni dulu. Harakat 4 dengan 5. Betul tak? Panik tak? Okey. Dapat? Boleh? Harakat 4 dengan 5. Ada soalan tak? Harakat 4 ni macam harakat 2 sikit lah Ustaz. Harakat 4. Harakat 4 ke 5? Harakat keempat ni. Harakat keempat. Macam harakat kedua, macam mana tu? Oh, bunyi dia. Bunyi dia ke macam mana? Sekejap, unmute dulu. Okay. Dia macam tak ni lah. Macam oh tapi dia suara nawa dia. Dia suara nawa. Walaupun yang ini adalah suara koror ke nawa. Nada suara dia rendah. Sebab harakat 1 sampai 3 adalah harakat pembuka kata. Jadi dia tak agresif. Nampak? Nun wal alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu harakat kedua. Harakat keempat, wallazi, nampak nada suara dia. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Dia mesti naik. Okey? Jelas? Dia mungkin first time dengar pada susunan yang lain dia macam sama je macam gitu. Okey? Tapi dia Ustaz yang lepas
Dia punya harakat pun ada 7 Ustaz eh? Minggu lepas harakat pun 7. Saya ada bagi audio. Ketujuh-tujuh harakat tu. Yang lepas Bukan. Ustaz, yang masa Emerald tu. Emerald ada juga. Memang 7 Ustaz eh? Memang 7. Bayati ni dia standard dia, asas dia memang 7. Dia ada yang kita boleh extend ke 9 harakat. Dia gerak, dia sana. Harakat dia 7. Tapi sebabkan bacaan potongan yang dilakukan pada harakat tersebut, jadi harakat tu jadi harakat 4 tu jadi separuh. Ini harakat 4 potongan pertama, ini harakat 4 potongan kedua. Jadi total 9 gerakan tapi 7 harakat. Contoh macam ni kan. Kalau ikutkan ini 7 harakat je, tapi dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa dia jadi 8? Sebab harakat 7 ni dikitaahkan. Sorry, harakat ke-6. Harakat 6 dikitaahkan. Kitaah yang pertama, kitaah yang kedua. Jadi dia ada potongan. Jadi pembacaan tu ada 8 susunan. Tapi masih lagi 7 harakat. Kalau yang asas tu betul-betul 7. Memang 7. Tabarakalladzi, itu memang 7. 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Betul? Habis. Cuma bila masuk pada advance ni, dia ada tambahan sikit. Okay. Dia bukan advance, intermediate. Sorry. Advance ni tak jumpa budak-budak macam gini. Okay. Dapat Boleh? Jelas? Okay, baik. Alhamdulillah. Okay. Alright. Dekat harakat keempat ni, apa yang kita nak fokuskan lebih adalah dekat pergerakan lizakatifa. Okay, dekat bahagian sini. Sebab ini adalah orang kata main attraction untuk harakat keempat. Lizakatifa na 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 na. Okay. Wallazina hum. Sebutan dekat hum pun seperti meneran juga. Wallazina hum lizakatifa. Pak, bila sesemua ni susah nak buat burdah. Dia sumpah. Okay. Jelas Okay, boleh lagi sekali Jadi main attraction dekat lizakatifa, latih slow-slow dulu. Lizakatifa. Okay, dapatkan burdah yang jelas. Bila kita nampak burdah yang jelas, bila kita buat laju lagi mudah. Okay, kalau kita terus pada laju, kan kita tak nampak jelas burdah tu. Jadi bila sampai masa dia, bila kita tak nampak burdah, kita nak perform, okay, kita terlupa sebab kita tak nampak pattern. Nampak? Jadi perlu latih pattern dulu. Lizakatifa na 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 na. Lepas dah boleh baru buat laju. Lizakati fa'ilun. Masuk pada lun, naik 2 kali dulu. Lun. Okay. Lizakati fa'ilun. Okay, boleh? Okay. Kita ambil harakat 4 ni dulu. Saya jemput Tuan Faisal dulu, boleh? Okay, sila. Baca A'udzubillah. Mana nampak A'udzubillah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Boleh rendah lagi? A'udzubillah tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dah habis rendah tu. Boleh lagi? Boleh lagi? Okay, tak apa. Okay, sama. Wallazi. Wallazina hum. والذين هم للزكاة فاعلون. Okay. Nada suara untuk harakat keempat. Ambil tinggi sikit. Wallazi. Cuba.
Walladzina hum. والذين هم Hum للزكاة ada penekanan hum. Walladzina hum. والذين هم للزكاة فاعلون. Okay. Bagus. Alright. Cuma macam mana? Harakat 4 tu ambil lagi satu. Dia macam tak cukup. Okay. Sebab kalau masuk pada sini walladzina hum. Cuba baca harakat ketiga. والذين هم عن اللغو معرضون. Okay. Sambung harakat keempat. Ambil tinggi sikit. Walladzina hum. والذين هم عن Lizzaka. والذين هم للزكاة فاعلون. Okey, dekat bahagian lizaka ni, ka dan juga fa penurunan ni bukan berterusan Penurunan ni adalah penurunan yang pantas. Jadi walladzina hum lizaka zakati fa. Penurunan tu syarat. Kita nak menurun. Tapi dia bukan menurun berterusan. Lizakati fa. Tak boleh. Okay. Dia menurun secara apa tu? Allah Akbar apa tadi? Dia Peringkat. turun dia turun secara pantas. Lizakati fa'ilun. Cuba sekali. للزكاة فاعلون. Okay. Sebutan dekat ka tu cuba tekan sikit. Ka. زكاة فاعلون. Okay. للزكاة Right. للزكاة Zakati fa. للزكاة فاعلون. Okay, dekat fa'ilun bagus. Sekarang ni, bunyi dekat fa'ilun tu dia ada bulat, betul tak? Okay, ambil sedikit elemen dekat bahagian bulat tu, letak dekat zaka. Lizaka. Dia jenis bunyi na. للزكاة فاعلون. Okay, mungkin saya dapat. Alright, dekat bahagian lizaka ni suara kita tak boleh sama dengan walladhi punya nada suara. Okay, dia mesti lebih cergas. Lebih cergas dan lebih orang kata apa? Fokus kepada rahang walladhi. Ini nada suara walladhi. Walladzina hum lizaka. Nampak tak? Bunyi dia jadi terlalu lemah. Jadi walladhi dengan lizaka suara dia tak boleh sama. Walladzina hum. Start engine tu daripada hum. Walladzina hum terus kuat. Hum lizakati fa'ilun. Cuba sekali. والذين هم للزكاة فاعلون. Ayuh, bagus. Alhamdulillah. Cuma kena perhatikan dekat lizakati fa. Okey. Dekat bahagian situ. Okey
Boleh Ustaz sekali. Boleh? Nanti saya Alhamdulillah. try lagi. InsyaAllah, okay. Sebab apa? Bila kita baca ni, nada suara kita tak boleh maintain satu nada. Wallazi lain, hum lizzaka pun lain. Okay, hum lizzaka ni gerakan dia pantas. Bila gerakan pantas, kita tak boleh sama dengan nada suara nawa dekat wallazi tadi. Wallazi tu dia hanya lalu. Lizzaka ni dia banyak bumper. Jadi bila banyak bumper, kita kena tekan brake. Kalau tekan brake, enjin kita akan tertahan, betul tak? Kan? Jadi sama juga dengan suara kita. Kita mesti letakkan pressure dekat suara kita dan juga rahang. Hum lizakati fa a a. Ya, Diva. Boleh. Okay, cuma ada sikit. Okay, tak apa. Hari pertama punya punya lesson tak akan jadi terus kan. Okay, jadi latih lagi. InsyaAllah. By the way, good. Alhamdulillah, masya-Allah. Okay. Baik, terima kasih Tuan Faisal. Seterusnya Danish. Cuba Danish. Okay, boleh. Boleh? Alright, mula pada a'udzubillah. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, sikit awak jelaskan dekat nirrajim. Nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Niru. Bagi bunyikan dia getaran dekat ra tu sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba sekali, 1 2 go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayuh, bagus. Wallazi والذين هم للزكاة فاعلون. Okay, bagus. Dekat Lizaka sikit. Fa tu, okay. Kalau Danish perasan, dekat fa tu hampir jadi. Ka tu dia tak ada. Fa tu elemen dia ada. Ka tak ada. Alright? Jadi, dekat bahagian ka pun, awak kena turun secara pantas. Okay? Fa jadi. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Cuba sekali, orang tu kan? والذين هم للزكاة فاعلون. Okay, bagus. Lizaka dengan fa elemen tu dah ada. Cuma orang nak kena kemaskan. Sekarang ni tengok dekat Ailun. Ailun. Awak kena banyak bersabar. Okay, kena buat satu-satu. Naik dulu. Bulat 2 kali. Lepas tu turun dan naik. Fa'ilun. Na 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 na. Okay, boleh. Cuba ambil daripada list sekali. Wallazi. والذين هم للزكاة فاعلون. Yes, tu dia nampak. Bila awak sabar ambil satu-satu, jadi insya-Allah. Okay, alright, dekat Lizaka dengan fa tu saja. Elemen dah ada, awak nak kena mantapkan lagi bagi dia kemah. Ya. Alright, alhamdulillah. Okay, masuk pada harakat yang kelima. Okay, dekat bahagian sini. Main attraction dia dekat mana? Li furujihim hafizun. Okay. Kenapa Ustaz kata main attraction dekat sini? Dekat bahagian sini yang kita kena tukar suara. Walladzina hum. Habiskan terus. Okay, sebab apa? Dia ada dengung kat sini. Jadi manfaatkan dengung tu kita menurun. Walladzina hum. Nahum. Perasan tak? Ada macam sikit dia loncat dekat nahum. Walladzina hum gitu. Walladzina hum.
Seolah macam kita baling pancing. Baling pancing ikan, bila kita baling, pancing tu dia pergi straight ke dia akan pergi dia akan menaik atas? Mana? Dia pergi straight ataupun dia akan pergi naik atas? Dia mesti naik atas, betul? Sama juga. Walladzina hum baru masuk li furu, teran suara. Li furujihim hafizun. Boleh? Okey, jadi bagi teran suara dulu. Li furu. Nak sebut fu tu macam kita tak nak sebut. Li furu jihim hafizun. Sampai fizun dah tak perlu teran suara dah. Okey. Dia sampai mana? Furujihim hafi. Kat situ. Okey, teran suara. Okey. Pastikan ada bunyi kesat dekat suara tu. Li furujihim hafizun. Habis. Boleh? Okey, lagi sekali ya. Kita buat walladzina hum. Sedia, take nafas. 1, 2, go. Walladzina hum li furujihim hafizun. Okey, boleh. Dekat hafizun ni dia ada dua gerakan. Okey, sama ada kita gerak menurun ataupun kita gerak menaik dan menurun. Kalau menaik dan menurun ni bunyi dia menarik sikit. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dia akan ada lagi dua burdah bulat dekat atas. Hafizun. Sorry, 2, 3. Baru menurun. Okay. Ya. Boleh? Okay, baik. Last. Kita buat sekali. Lepas tu nanti saya jemput. Okay. Sedia, tarik nafas. 1, 2, go. Walladzina hum li furujihim hafizun. Boleh? Saya jemput Tuan Faisal. Boleh Tuan Faisal? Okay. Walladhi suara nawa. والذين هم لفروجهم حافظون. Okay, sikit dekat bahagian hum. Dekat bahagian hum tu. Walladzina hum. Masa nak sebut pada ha tu, kita akan loncat sedikit. Walladzina hum. Cuba. Walladzina hum. Gitu. Cuma bagi dia kemas sikit, bunyi ha tu jaharkan. Walladzina hum. Walladzina hum. Baik sikit lagi. Nak keluarkan nafas dekat hum tu. Ha. Walladzina hum. Untuk mujawad ni, bunyi ha ni dia bukan nafas saja keluar. Dia macam nak sebut kha, okey, tapi dia ke depan sikit. Lidah dia kat tengah-tengah. Walladzina gitu. Bunyi tapi kita lepaskan nafas. Walladzina nampak? Itu.
Kita nak bunyikan ha dekat dalam mujawad. Kalau kita buat sama macam kita belajar tajwid, kan, sampai lifuru nafas habis. Nampak? Okay, jadi dia mesti tengah lidah lelangit atas. Wallazina hum. Cuba. والذين هم Sikit lagi. ada Tak Ustaz. dapat tu. Dia jadi nipis. Wallazina hum. Okay, dia mesti adakan jahar tu. Wallazina hum. Itu, cuba. والذين هم Okay, sambung. Lifuru. لفروجهم حافظون. Okay, dekat bahagian jihim ha. Wallazina hum lifurujihim. Ke depan Jihim ha. Okay. Furujihim ha. Dia tak turun lagi. Okay. Okay, nanti ini saya tukar bagi dia mendatar supaya lebih senang. Wallazina hum lifurujihim hafidhu. Syarat dia nada suara fidhu mesti menaik. Hafidhun. Cuba dia sekali. Wallazi. والذين هم Yang sikit lagi. Wallazi. Nada suara. Wallazi. Cergas. والذين هم لفروجهم حافظون. Okay, bagus. Dekat hafizun ni, fokus kat mana? Fokus nak menurun saja. Okay. Hafizu. Cuba. حافظون. Okay, bagus. Ada sikit lagi Okay, ambil dua fasa dulu. Zu. Turun dua kali. Zun. Tu boleh Yes, dekat hujung tu sikit lagi. Sikit lagi. Hafizun. حافظون. Itu dia jadi nahawan. Dah 5 kali turun. 3 kali saja. Hafizu. First kita shoot. Jangan turun dulu. Hafizu. Un. حافظون. Yes, alhamdulillah, masya-Allah, bagus. Okey, boleh. Alright, fokus dekat nak bunyikan ha dalam mujawad Wallazina hum wah, dia macam kita macam mana? Macam tersenak. Faham tak bila senak kan? Wallazina gitu. Yes, itu. Okey. Apa Sebab dekat ha untuk bacaan mujawad ni, kita pun kena jaga nafas juga. Kita tak boleh biarkan nafas tu keluar terlalu banyak. Jadi kita mesti kena ada cara untuk bunyikan dia. Okey. Sebab dalam tajwid dia panggil makhraj huruf. Dia bukan cara huruf. Makhrajnya apa? Makhraj bunyi. Jadi selagi bunyi dia betul dengan cara yang betul, okey, cara yang tak melanggar ataupun melanggar hak huruf tersebut, selagi itu dia boleh. Okey. Alright, selagi ha tu bunyi dia tak bertukar, selagi tu boleh. Okey. Wallazina hum. Kita letakkan pressure sikit supaya bunyi ha tu
jelaskan. Boleh? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Faisal. Okey, baik. Seterusnya Danish. Cuba Danish. Wallazi. Saya nak buat satu-satu boleh? Boleh, tak ada masalah. Awak potong 3 boleh? Wallazina hum, lepas tu li furujihim, lepas tu hafizun. Boleh? Boleh? Wallazina hum. والذين هم Okey, bunyikan ha tu sikit lagi. Awak nak bagi dia jahar. Wallazina hum. والذين هم Sampai dekat harakat kelima ni, nada suara Danish kena uh, satu tinggi, okay, dia tinggi sedikit dan juga suara tu uh, semangat sikit daripada harakat-harakat yang lain. Okay, sebab harakat 5 ni nak masuk harakat ke-6. Okay, jadi nada suara wallazi, perasan tak suara ustaz ni dia macam tertahan sikit. Tak? Wallazi. Cuba. والذين هم Bagus. Masuk li furu. Li furujihim. لفروجهم Okey, sikit lagi. Jihim, awak kena bagi dia ke depan. Bunyi dia tu ke depan. Li furujihim. لفروجهم Okey, ada lagi satu. Nada suara dekat mim tu. Li furujihim. لفروجهم حافظون. حافظون Sikit lagi dekat ha. Ha dengan him sama. Furujihim ha. Him hafizun. Sekali. Dari awak ambil li furujihim. Li furu. لفروجهم حافظون Fizun jadi. Cuma zun jadi fi je. Fi tu nada suara dia menaik. Ya. Nada suara dekat fi menaik. Hafizu. Nada suara dia sama. Okey. Li furujihim hafizun. Sudah. لفروجهم حافظون Ha tadi jadi disumbang balik. Ha. Jim ha ha. Bunyi dia. Cuba. Ha fizu. حافظوا Yes, tu cara masuk dia. Hafizu. حافظوا Baru menurun. Hafizun. ع- Ha. حافظون Ayuh, okey. Ambil daripada wallazi boleh. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين والذي
Wallazi. Cuba. والذين هم لفروجهم Di sini. Nada suara awak off pitch. Si sumbang. Wallazina hum lifuru. Lifuru tu awak teran je. Awak jangan tinggi. Sekali. 1, 2 go. والذين Wallazi. والذين هم لفروجهم حافظون Ayo, bagus. Alhamdulillah. Dia ada sikit nada suara tu macam tak apa kena dengan tempat dia, tapi alhamdulillah bagus. Alhamdulillah, okay. Terima kasih Dinis. Alhamdulillah. Okey, awak tengok dekat bahagian sini. Wallazi permulaan ni. Wallazi. Okey. Lagi satu. Saya nak Tuan Faisal dan Dinis dan juga nanti pelajar-pelajar semua. Okey. Mahirkan bunyi permulaan. Okey. Contoh permulaan harakat pertama bunyi dia macam mana? Okey. Na na na. Bunyi pertama. Bunyi kedua na na na. Bunyi kedua. Bunyi ketiga na 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 na. Bunyi awal tu saja. Okey, masuk harakat 4. Na 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 na. Bunyi 4. Bunyi 5 na na na. Okey. Apa? Bunyi pada permulaan. Okey, nak praktis bunyi ini macam mana? Kena masuk dekat surah-surah lain. Contohnya, sekejap. Contohnya, kita masuk surah lain. Contohnya dekat bahagian mana surah yang mungkin ni okey kot. Tak boleh, pendek sangat. Susah. Ambil surah ni lah, surah Kafirun senang. Dah panjang kan? Okey. Masuk harakat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Harakat pertama. Okey. Alright, masuk harakat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun. Harakat kedua. Masuk harakat tiga. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Awak ambil dekat kuliah pun boleh, ataupun wala ke pun boleh juga. Okey. Qad aflahal. Dengar dulu bunyi tu, cuba awak masukkan. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey, dapatkan permulaan saja. Awak tak baca sebab habis lah. Hujung tu sumbang sikit tak apa. Pastikan dapat permulaan. Okey. Yang ni dia makan masa. Jadi ustaz tak minta awak buat beberapa hari. Okey, yang penting kena buat hari-hari. Okey. Boleh. Untuk kita ingat bunyi dia macam mana. Bila bunyi awal dah okey, kita sambung pun senang. Baik. Okey, boleh. Alhamdulillah. Alright, itu sahaja untuk harakat 4 dan 5. InsyaAllah minggu depan kita masuk pada harakat 6 dan 7. Okey. Untuk minggu depan, okey, sebab minggu depan ada 5 hari. Okey, ada 5 hari. Alright, so jadi mungkin kita tak ada kelas ganti. Kita just sambung sahaja sampai masuk ke 3 Januari. Okey. So kalau nak buat kelas ganti, kan,
ni nak latih lagi ni. Harakat 4 dengan 5 ni nak latih lagi dengan nota personal yang Ustaz bagi tadi. Tuan Faisal kena buat macam mana, Danish kena buat macam mana. Okey, itu orang nak kena tengok juga. Alright. So jadi mungkin Ustaz sarankan kita tak payah buat kelas ganti secara masa yang terdekat. Dekat bulan Januari ada 5 hari Sabtu. Jadi kita run sahaja, kita tak ada cuti lah. Boleh? Okey, boleh ya? Alright, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, nanti Ustaz akan bagi tahu dekat dalam grup insya-Allah. Okey, boleh ya? Okey, baik, kita baca daripada Ta'awuz Basmalah harakat 1 sampai 5. Sedia? A'udzubillah, sedia. Nada suara rendah, paling rendah yang awak boleh buat. Okey, sedia. Tarik nafas. 1 2 go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 1 2 go بسم الله الرحمن الرحيم. Harakat pertama suara qarar. Sedia tarik nafas. 1 2 go. قد أفلح المؤمنون. Masuk pada harakat kedua, tarik nafas. 1 2 go. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Suara ketiga. Tarik nafas. 1 2 3. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Masuk harakat keempat. Tarik nafas. 1 2 3. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Masuk pada harakat kelima. Tarik nafas. 1 2 go. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. InsyaAllah. Okey, jelas? Boleh? Alright, insyaAllah kita akan masuk pada harakat ke-6 pada minggu hadapan. Berbunyi Ingat, bila masuk pada harakat ke-6 kita ni nada suara dia suara nawa ke suara jawab. Jadi bermakna suara biasa ke suara rongga hidung. Kita kena buat macam mana? Masih kena tahan suara, tapi sikit saja macam kita buat dekat harakat kelima. Wallazina hum, sama. Okey. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Okey. Alright. Masa Ustaz baca nanti, masa Ustaz baca ni, okay, awak tengok macam mana Ustaz baca, macam mana memek muka yang Ustaz buat pada certain huruf dan juga situasi, boleh Ustaz baca dia sekali. Illa ala. Macam mana Ustaz perform, okay? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Okay, kita pertama masuk kita kedua. Ini tak komplit lagi. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Okey. Masuk pada harakat yang
ketujuh, jawabul jawab ke suara nawa. Okey, tengok macam mana ustaz buat. Okey. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Okey. Bis pada yang awak dengar pada bacaan ustaz tadi, awak dengar jelas ke awak dengar pudar? Untuk setiap sebutan dan juga burdah. Jelas Ustaz. Jelas, betul. Dan setiap burdah tu ada mimik mukanya sendiri untuk kita buat, untuk bagi dia jelas. Okey, contohnya pada harakat ketujuh. Au ma malakat aymanuhum. Okey, badan kita akan bergerak. Badan dan juga kepala. Okey, itu salah satu untuk kita bawa mujawad dengan kemas dan juga berseni. Au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nampak? Okey. Dia akan penat sikit lah. Okey. For first mungkin awak tak akan apa. For first akan susah nak dapat gerakan tu. Okey. Tapi macam ni kita nak dapatkan dengan cara yang paling pantas. Okey. Adalah setiap kali kita baca, kita letakkan roh kita dalam bacaan. Okey. Walaupun masih lagi dalam fasa latihan. Okey. Awak buat macam awak nak perform, macam orang tengah tengok. Okay? Sebab tu kalau awak perasan, setiap kali ustaz baca, ustaz akan letak. Sebab apa? Setiap kali ustaz baca, ustaz akan buat macam ustaz perform. Apa? Maknanya atas stage lah. Okay? Walaupun kita, suara kita baru nak belajar, kan, masih lagi tak dapat gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan yang sepatutnya yang ada pada burdah-burdah dan juga sebutan-sebutan, kan. Tapi awak kena treat setiap kali pembacaan mujawad ni adalah pembacaan untuk untuk orang, untuk para pendengar. Okey. Kita mesti letakkan diri kita pada tempat yang sepatutnya. Sewaktu latihan kat mana pun. Okey, dekat rumah ke, dekat office ke, kat surau ke, time tak ada orang, kan. Janganlah buat ada orang. Kalau buat ada orang, ustaz pun nervous. Okey, cari tempat yang tak ada orang. Tapi letakkan imajinasi tu. Okey, perform. Boleh? Benda ni akan ambil masa, tapi kalau awak buat hari-hari, insya-Allah sebulan dah nampak dah. Mesti ada gerak-gerak yang dia bukan gerak tersendiri. Semua benda ni adalah gerak yang dirancang. Contohnya au ma malakat, gerakan yang dirancang. Wallazina hum li furujihim macam mana kita nak suara tu bunyi, macam tu juga kita kena bagi dia bunyi. Kita buat suara tu. Okey? Sebab tu kenapa kebanyakan bacaan pelajar dia rasa bacaan tak ada roh. Sebab apa? Sebab gerakan untuk buat suara tu jadi tak ada. Itu salah satu rahsia yang perlu diadapt dalam pembelajaran sekarang. Boleh? Okey. Tapi jangan risau, ustaz tak menekan. Kalau ikutkan ustaz nak. Tapi tak apalah, bagi santai-santai dulu, kan. Okey, dapat? Kamu menekan-nekan nanti, ustaz, saya tak boleh ya, ustaz. Okey, jadi kita latih
latih santai-santai, tetapi buat yang terbaik. Setiap kali nak latih, buat yang terbaik. Okey, boleh. Dan konsisten. Sekali setiap hari pun konsisten juga. Tapi kalau lebih, lagi bagus. Jelas? Boleh. Jelas semua, ada soalan? Ada Ustaz. Tak ada. Danish, okey? Ada soalan? Okey Ustaz. Tak ada. Okey. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey. Jadi, insyaAllah Ustaz mohon maaf kalau apa yang penerangan Ustaz tadi ataupun cara Ustaz cakap tadi menyakitkan hati. Okey, Ustaz mohon maaf. Segala yang buruk semua daripada Ustaz, segala yang baik semua daripada Allah SWT. InsyaAllah kita akhiri sesi kita dengan suratul Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. InsyaAllah malam pula. Okay, betul lah. InsyaAllah. Okay, selamat menunaikan waktu maghrib. InsyaAllah. Okay, kita jumpa lagi.